Hai semua, pernah tak anda rasa macam ni? Anda baru je lepas makan, pinggan dah licin bersih, rasa kenyang sekejap. Tapi tak lama lepas tu, perut berbunyi balik. Rasa lapar tu datang lagi. Perasaan yang agak menjengkelkan ni kan? Rasa macam ada misteri pula kenapa kita boleh lapar lepas makan. Nah, hari ni kita akan siasat sama-sama apa sebenarnya yang sedang berlaku. Mesti ramai yang boleh kaitkan dengan situasi ni. Berdiri depan peti sejuk, pintu terbuka luas, lampu menyala. Dan kita tertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa aku kat sini lagi? Bukankah aku baru je makan tadi? Itu satu momen yang sangat mengelirukan. Macam perut kita ni bagi isyarat yang bercanggah. Percayalah, anda tak keseorangan dan ini bukan sekadar soal selera atau nafsu makan semata-mata. Jadi, persoalan utamanya, adakah ini semua sebab kita tamak atau sebab kita tak ada disiplin? Ataupun ada penjelasan saintifik di sebalik semua ni? Sebenarnya, jawapannya lebih kepada sains. Badan kita ni satu sistem yang super kompleks dan ada banyak sebab-sebab saintifik yang kukuh kenapa badan kita hantar isyarat lapar walaupun kita rasa kita dah makan dengan cukup. Okey, untuk kita faham misteri ni betul-betul, kita akan lalui 6 bahagian. Mula-mula, kita akan kenal isyarat lapar badan kita. Lepas tu, kita tengok kenapa apa yang ada atas pinggan kita tu penting sangat. Kita akan faham apa itu roller coaster gula dalam darah dan kita akan sentuh sikit pasal kaitan emosi dengan lapar. Kita juga akan lihat faktor lain macam tidur dan dahaga. Dan akhir sekali, kita akan bina satu kit detektif untuk anda gunakan. Jom kita mulakan. Baiklah, bahagian pertama, isyarat lapar badan anda. Cuba bayangkan yang dalam badan kita ni ada satu perbualan yang sentiasa berlaku, satu perbualan senyap antara perut dan otak kita. Mereka sentiasa berhubung untuk uruskan rasa lapar dan kenyang. Kalau kita faham perbualan ni, kita dah selangkah lebih dekat untuk selesaikan misteri kelaparan ni. Jadi, macam mana perut dan otak ni berbual? Mereka gunakan utusan khas macam postman kecil dalam badan kita yang kita panggil hormon. Hormon ni bergerak dalam aliran darah, bawa mesej dari satu tempat ke tempat lain. Dan bila cakap pasal lapar, hormon-hormon ni lah watak utamanya. Mereka lah yang bagi tahu otak kita, okey, masa untuk makan. Dalam perbualan ni, ada 2 watak utama yang kita perlu kenal. Yang pertama, ghrelin. Inilah hormon makan. Bila perut kita kosong, ghrelin akan menjerit pada otak. Hoi, lapar ni. Nak senang ingat, ghrelin buat perut kita berkeroncong. Lawannya pula, leptin. Ini hormon berhenti. Lepas kita makan, sel lemak kita akan hasilkan leptin untuk beritahu otak, okey bos, dah cukup. Tenaga dah penuh. Jadi, mereka ni macam switch on dan off untuk selera makan kita. Tapi, kadang-kadang sistem ni boleh jadi kelam kabut sikit. Ada satu masalah yang dipanggil rintangan leptin. Bayangkan macam ni, leptin tengah cuba call otak nak bagi tahu kita dah kenyang, berhenti makan. Tapi, otak tak angkat call tu. Sama ada lain sibuk atau otak buat-buat tak dengar. Walaupun leptin dah banyak dalam badan, otak tak dapat mesej tu. Jadi, apa akibatnya? Otak kita silap faham. Dia ingat badan masih lapar. Jadi, dia terus suruh kita makan walaupun kita baru je letak sudu. Okey, jadi kalau hormon ni yang kawal suis lapar kita, apa pula yang kawal hormon-hormon ni? Nah, jawapannya ada betul-betul depan mata kita, atas pinggan makan kita. Ya, apa yang kita pilih untuk makan tu ada kesan yang sangat-sangat besar pada rasa kenyang kita dan berapa lama rasa kenyang tu boleh bertahan. Saya suka sangat analogi ni. Ia jelaskan konsep ni dengan sangat baik. Kalau makanan kita tu kebanyakannya gula atau karbohidrat ringkas, ia macam kita cuba bakar kertas. Memang api akan menyala marak sekejap, tapi ia akan padam dengan cepat. Lepas tu kita akan rasa sejuk balik dan perlukan lebih banyak bahan api. Sebaliknya, protein dan serat pula, mereka ni macam kayu balak yang besar dan padu. Ia akan terbakar perlahan-lahan bagi kita haba dan tenaga yang stabil untuk masa yang lama. Jom tengok contoh yang jelas. Katakan anda sarapan roti putih dengan jam. Ia sedap, memang sedap. Tapi ia macam kertas tadi. Badan kita hadam dengan cepat, tenaga naik mendadak, lepas tu turun pun mendadak. Akibatnya, sebelum tengah hari pun dah lapar balik. Bandingkan pula dengan roti bijirin penuh dengan mentega kacang. Ini macam kayu balak kita. Penuh dengan protein dan serat, jadi badan ambil masa lebih lama untuk hadam, bagi kita rasa kenang yang betul-betul tahan. Jadi, siapa wira-wira dalam makanan kita ni? Siapa bintang-bintang yang tolong kita lawan lapar? Nombor 1 tentulah protein. Dia ni hebat sebab dia secara aktif turunkan hormon lapar ghrelin. Lepas tu, kita ada serat. Serat ni macam span dalam perut. Dia kembang dan buatkan proses penghadaman jadi perlahan.
Lemak sihat pun sama, ia dicerna dengan perlahan. Dan jangan lupa, isi padu makanan. Makanan yang banyak air macam sup atau salad, ia akan regangkan perut kita dan hantar isyarat kenyang yang cepat ke otak. Baiklah, tadi kita dah sebut pasal makanan yang bakar pantas, macam kertas tu kan? Sekarang, jom kita tengok dengan lebih teliti apa sebenarnya yang jadi dalam badan kita bila kita makan makanan macam ni. Ia sebenarnya macam kita naik roller coaster. Roller coaster yang kita tak beli tiket pun. Perjalanannya macam ni. Mula-mula, anda makan donat ke, biskut ke, terus paras gula dalam darah anda akan melonjak naik. Badan kita nampak gula ni, dia pun panik sikit dan lepaskan satu hormon nama dia insulin, banyak pula tu, untuk bersihkan gula tu. Tapi kadang-kadang badan kita ni terlebih rajin. Dia lepaskan terlalu banyak insulin sampaikan gula dalam darah kita jatuh merudum. Kejatuhan mendadak inilah yang kita panggil sugar crash. Dan bila ni jadi, otak kita dapat amaran palsu. Dia fikir, alamak, tenaga dah nak habis. Dan terus cetuskan rasa lapar yang kuat. Dan kitaran tu pun bermula semula. Kesan roller coaster ni bukan setakat sugar crash je tau. Ia lebih dalam dari tu. Bila paras insulin asyik tinggi je, ia boleh kacau sistem komunikasi badan kita. Insulin yang tinggi ni boleh halang hormon lapar ghrelin daripada turun lepas makan. Jadi kita tetap rasa lapar. Dan yang lagi teruk, ia boleh jadi punca rintangan leptin yang kita cakap tadi. Ia seolah-olah block message berhenti makan dari sampai ke otak. Pendek kata, insulin yang tinggi ni macam pengacau talian telefon antara perut dengan otak. Okey, kita dah banyak cakap pasal badan, pasal hormon, pasal gula. Sekarang, jom kita beralih sikit. Kita akan masuk ke alam psikologi pula. Sebab kadang-kadang rasa lapar yang kita rasa tu, puncanya bukan dari perut yang kosong, tapi dari hati atau minda kita yang perlukan sesuatu. Inilah dia, hubungan antara minda dan perut. Sangat penting untuk kita belajar beza antara dua jenis lapar ni. Lapar fizikal yang betul, dia akan datang perlahan-lahan. Perut rasa kosong, berbunyi sikit. Dan biasanya, kita tak memilih sangat. Nasi lauk ikan pun okey. Dan bila dah kenyang, kita akan berhenti. Lapar emosi pula, lain. Dia datang tiba-tiba, macam kilat. Dan selalunya sangat spesifik. Tiba-tiba je rasa, aku mesti dapat aiskrim coklat sekarang juga. Dan walaupun dah makan sampai kenyang, keinginan tu ada lagi. Puncanya bukan dari perut, tapi dari perasaan kita. Jadi, apa yang cetuskan lapar emosi ni? Macam-macam. Kadang-kadang sebab bosan je, otak kita nak buat sesuatu. Dan makan tu kan aktiviti yang paling senang. Stres pun sama. Bila kita stres, badan kita lepaskan hormon kortisol yang buat kita teringin nak makan benda manis-manis. Rasa sedih, sunyi, semua ni boleh buat kita cari ketenangan dalam makanan. Ataupun ia cuma satu tabiat. Badan kita ni macam dah ada jam loceng sendiri. Tepat pukul 8 malam, dia akan minta snack sebab dah terbiasa. Ini satu soalan yang sangat bagus untuk kita tanya pada diri sendiri. Lain kali, bila anda rasa nak mengunyah tak lama lepas makan, cuba berhenti sekejap. Tarik nafas dan tanya soalan ni. Adakah perut aku ni betul-betul kosong? Ataupun ada kekosongan lain yang aku cuba nak isi? Mungkin kekosongan sebab bosan, atau stres, atau sedih. Jawapan tu mungkin akan beri kita petunjuk tentang apa yang kita betul-betul perlukan pada waktu tu. Kita dah cover banyak benda, tapi ceritanya belum habis lagi. Ada beberapa lagi suspek tersembunyi yang boleh buat kita rasa lapar. Walaupun puncanya nampak macam tak ada kena-mengena langsung pada mulanya. Jom kita bongkar punca-punca tersembunyi ni. Salah satu punca tersembunyi yang paling besar ialah tidur. Ya, tidur. Bila kita tak cukup tidur, hormon dalam badan kita jadi huru-hara. Hormon makan, ghrelin, akan naik melambung. Pada masa yang sama, hormon berhenti, leptin pula akan jatuh. Ini kombinasi yang sangat teruk. Badan kita menjerit lapar dengan lebih kuat, tapi suara yang suruh kita berhenti makan pula jadi makin perlahan. Sebab itulah, bila kita letih atau mengantuk, selera makan kita selalunya jadi lebih besar. Selain tidur, ada beberapa lagi benda. Kadang-kadang ia sangat mudah. Kita sebenarnya dahaga tapi badan kita keliru dan hantar isyarat lapar. Cuba minum segelas air dulu. Ada juga tabiat makan terlalu cepat. Otak kita ni perlukan masa, lebih kurang 20 minit baru dia dapat mesej, okey dah kenyang. Kalau kita makan laju sangat, kita mungkin dah terlebih makan sebelum mesej tu sampai. Dan sudah tentu, ada kalanya kita memang perlukan lebih tenaga, terutamanya kalau kita sangat aktif. Dan dalam kes-kes yang jarang berlaku, ada juga keadaan perubatan tertentu yang boleh jadi puncanya. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Selepas kita faham semua sains dan psikologi di sebalik rasa lapar ni, sekarang masanya untuk kita gunakan semua pengetahuan ni. Anggap je bahagian ni sebagai
kit detektif peribadi anda. Satu set alat untuk anda siasat isyarat lapar anda sendiri. Jadi, inilah senarai semak anda. Lain kali anda rasa lapar lepas makan, cuba tanya soalan-soalan ni. Fikir balik makanan tadi. Ada cukup protein dan serat tak? Macam mana cara saya makan? Fokus atau sambil main telefon? Tidur malam tadi cukup ke tak? Mungkin saya cuma dahaga. Dan yang paling penting, periksa emosi anda. Apa yang saya rasa sekarang ni? Bosan ke? Stres ke? Bila anda mula bertanya soalan-soalan ni, anda akan mula nampak corak. Anda akan jadi lebih faham punca sebenar di sebalik rasa lapar anda. Jadi, kita akhiri dengan soalan ini. Rasa lapar tu sebenarnya bukan musuh kita. Ia cuma satu isyarat. Satu cara badan kita berkomunikasi dengan kita. Cabarannya ialah untuk kita belajar tafsir mesej tu dengan betul. Adakah badan kita minta lebih nutrien? Adakah ia minta lebih banyak rehat? Atau mungkin lebih banyak air? Ataupun adakah ia sebenarnya satu permintaan untuk ketenangan daripada tekanan? Bila kita faham apa yang rasa lapar kita tu sebenarnya cuba sampaikan, barulah kita boleh bagi apa yang badan dan minda kita betul-betul perlukan.